Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini sembang tentang tangga. Ni mesti ada benda yang mesti ada orang yang marah lah, tak suka lah apa benda kan. Saya pernah post tajuk ni dekat Facebook sampai kena kecam lah kan. Maksudnya dia orang ambil posting tu masuk dekat thread kan. Bila masuk dekat thread dia jadi melirik lah kan. Benda pasal tangga ni. Benda yang saya post dekat Facebook tu simple je, tak ada kena-mengena dengan, bukan tak ada kena mengena dengan tangga kan, tapi pasal dari segi etika sebenarnya, tapi pasal posting tu pendek saja kan. Posting tu bertajuk lebih kurang sebab macam ni kan, jangan sembang profesional kalau macam tu je. Maksudnya saya post tajuk tu, jangan sembang profesional kalau lepas tu ada gambar janaan AI lah kan, fotografer berdiri di atas kerusi, fotografer wedding lah, dan satu lagi fotografer berdiri di atas tangga. Sebenarnya mesej yang saya nak sampaikan tu adalah dari segi etika bekerja lah, tak molek lah, tak cantik lah kita yang mengaku lah. Ni yang mengaku, kalau yang siapa yang menonton ni tak mengaku ataupun tak dia bagi tahu yang aku profesional fotografer kan. Kalau you all tak mengaku, you all kata hobi ke apa kan, mungkin tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau kita mengaku kita ni sebagai profesional, bukan bermaksud kena guna tangga, tapi maksudnya cara bekerja tu tak manis lah, kena proper lah benda tu kan. Lagi dia tentang etika tu. Sebenarnya benda yang saya nak sampaikan tu adalah tentang etika bekerja. Saya mengaku dulu masa saya mula-mula kerja ambil gambar wedding kan, pernah jugalah berdiri tumpang kerusi apa ni, tetamu lah untuk berdiri ambil gambar kan. Tapi itu cerita dulu macam kita, pemikiran kita tak terbuka lagi apa benda kan. Itu masa zaman bujang dulu lah kan. Tapi benda yang membuka mata saya ni adalah pada satu ketika apa ni, bila dah kerja dalam bidang foto ni kan. Saya buat satu liputan di Bangkok, Thailand lah. Masa tu lebih kurang awal tahun 2000 lah, 2001 ke 2002 macam tu. Ada puluhan, rasanya dekat beratus lah jurufoto dan juru video daripada seluruh dunia membuat liputan di Bangkok tu sempena hari ulang tahun dari keputeraan Raja Siam masa tu lah. Raja Siam masa tu. Dan ada satu benda yang sampai sekarang saya ingat adalah waktu beratur nak ambil pas media tu. Gambar saya tak ada nak share lah pasal dah lama sangat benda tu, saya nak cari perpayahan. Masa beratur nak ambil pas media untuk hari sambutan hari keputeraan Raja Siam tu, King Bhumipol, tak silap saya kan. Saya beratur, saya ni kebetulan tu beratur belakang seorang jurufoto wanita ni. Dia daripada Indonesia lah kan. Sempatlah sembang sikit dia daripada Indonesia. Dah dia buat dua body kamera. Body satu standard lah, wide angle, satu body lagi telefoto 70-200 kan, dikira awal tahun 2001 2002 macam tu. Lepas tu ada satu lagi lens, saya rasa macam 300 atau 400mm lah, berat lah kan. Pakai baju suit business suit lah kan, baju korporat lah saya cerita kan, dengan strap dia bersilang-silang tu. Lepas tu dia buat tangga tu. Dia buat tangga macam ni. Saya tengok, kalau kita lah tengok kan, dia buat tangga kat belakang ni. Jadi dia sangkut lah, dia macam tali ke apa benda tu kan kat belakang badan dia. Saya tengok, ini perempuan dah lah pakai tudung, pakai baju suit semua, buat tangga kan. Lepas tu fotografer lain pun ada juga buat tangga. Lelaki pun tak kisah lah, tu biasa kan, daripada seluruh dunia kan. Maksudnya apa keperluan dia buat tangga tu? Pasal untuk memudahkan satu, untuk bukanlah nak tangga ni menunjukkan dia tu profesional, bukan, tapi untuk memudahkan kerja dia lah. Dia tak nak bergantung dengan benda-benda lain yang ada di persekitaran dia tu. Dan bila saya post benda tu, ada pula orang komen kata, bang, dah macam technician dulu pula, dah macam wireman dah pula kan, nak buat tangga kan. Kita bukannya apa, electrician ke wireman kan, nak bawa sekarang ni kan, nak buat phone lah, nak buat rokok lah, nak buat apa macam tak cukup tangan kan. Sebenarnya kalau nak bandingkan dengan fotojournalis dulu dengan sekarang ni, fotojournalis ni lagi banyak barang ni orang bawa kan. Kadang-kadang dengan beg laptop lagi, dengan tele, body dua tu dah tentu, dengan lens dah 300-400mm kadang-kadang kan, tu bawa tangga lagi kan. Pasal dia tak nak bergantung dengan benda-benda lain lah, ataupun yang orang punya kan. Macam lagi satu, kerusi tu
tempat tu, kerusi tu dia untuk duduk kan, bukan untuk berdiri kan. Lagi satu mungkin ni tentang etika sebenarnya, tapi itulah interpretasi orang macam-macam kan. Lagi satu mungkin ada yang kata kita pakai sekejap je kan. Tapi kalau apa ni, benda tu kerap berlaku dan setiap kali wedding kita, biasanya sekarang ni wedding dalam dewan atau hotel kan, terutamanya kalau kita nak ambil group foto kan, kalau boleh dikatakan hampir setiap wedding kita perlu duduk ataupun berdiri di atas kerusi kan, apa salahnya kita invest tangga kan, bukannya mahal mana pun kan. Kalau kata berat ke apa ke kan, benda ni bukan kita nak bawa sepanjang masa, maksudnya nak berjalan kulu kilir kan. Bila-bila kita sampai dekat rumah pengantin tu, kita letaklah tepi mana-mana kan, dekat tempat yang terselindung, belakang pelamin ke, dekat belakang pintu ke, tempat yang tersorok kan, tak ada siapa nak ambil pun kan. Lepas tu masa nak pakai kita ambil lah. Ataupun ada yang kata, bang saya tak guna tangga, saya guna tripod. Okey lah, dia point dia bukan guna tangga, point dia tak cantik berdiri di atas kerusi kan. Ada yang kata, bang sekarang ni orang guna tripod dah, letak tinggi, kita pakai remote kan. Itu okey, tak ada masalah pun. Dia point dia etika bekerja tu lah kan. Macam saya baru-baru ni, bukan baru-baru pula, dah lama lah juga kan, 2009 macam tu, saya pernah bertugas di Tokyo di Jepun kan, merakam gambar lawatan Seri Paduka Baginda yang di Tuan Agong sana. Dekat Jepun ni, dia punya culture dia memang lain sikit lah kan. Memang boleh saya katakan hampir semua juru foto atau juru video tu memang orang bawa tangga ni. Dia bawa, ada yang 2 step, 3 step kan. Pasal nak dapatkan dia sebenarnya untuk kalangan fotojournalis kan, tangga ni penting bukan apa, untuk dapatkan high angle tau. Lagi satu kalau dia bekerja dalam jumlah yang ramai kan, ada ramai agensi yang kerja kat situ kan. Ada yang contohlah ada Reuters, CNN, apa ni, EPA ke, AFP semua kan. Maksudnya bila jumlah juru foto tu ramai yang buat liputan kan, dah tentu akan jadi satu perebutan ataupun ramai lah. Bila ramai dia akan jadi bertingkat-tingkat lah. Jadi kalau ada platform yang tinggi kan, peluang untuk merakam gambar tu akan lebih baik lah berbanding dengan kalau kita nak berebut-rebut. Maksudnya dia tak nak ambil peluang tau. Lagi satu dia tak nak harapkan pihak penganjur tu menyediakan platform. Kalau ada okey kan, kalau tak ada dah. Jadi untuk keselamatan diorang bawa. Dan walaupun contoh baru-baru ni persidangan ASEAN di Kuala Lumpur kan, walaupun pihak penganjur menyediakan 2-3 step, orang panggil tangga kambing kan, masih lagi diorang bawa juru foto daripada luar negara bawa tangga ni. Pasal kalau video kan, dia dah pasang tripod dia letak kamera dia dah jadi lagi tinggi kan. Kalau kita berdiri situ je, memang kita tambah-tambah lagi kalau saiz kita orang ASEAN ni tak cukup tinggi kan. Bukan tak cukup tinggi lah, tak tinggi berbandingkan dengan orang daripada barat kan. Memang akan terlindung lah benda tu. Ini kecil je benda ni kan. Ada yang boleh bawa ni, dia bukannya berat pun, satu jari kelingking dia pun boleh ni. Dia bukannya berat, ringan je benda ni kan. Jadi kalau ada yang kata berat, susah lah, ada yang kata naik motor pun kan, tu terpulang masing-masing lah kan. Terpulang masing-masing kan. Cuma apa yang saya nak sampaikan ni adalah juru foto bawa tangga ni bukanlah benda asing bagi juru foto lah. Mungkin adik kakak yang hanya nampak dunia you all sendiri saja kan, tak pernah ambil tahu ataupun tak pernah nampak pun kerjaya lain kan, mungkin rasa macam pelik kan. Macam seperti kita tadi tu kan, ada yang macam menyindir kata kami bukannya technician, kami bukan electrician nak buat tangga kan. Dia macam ni lah. Saya pernah bertugas di Pejabat Perdana Menteri kan, beberapa kali kan, merakam mesyuarat kabinet semua. Memang kita orang bawa tangga ni lah, tak ada malu pun dengan pakai baju suit dengan tie pun semua kan. Ada macam kontraktor kan, kalau orang tengok macam kalau orang tengok kita bawa macam tu dengan beg kamera, tak kamera dalam beg kan, orang ingat ini kontraktor ke apa kan. Pasal kita nakkan platform yang tinggi supaya muka semua menteri tu nampak. So jadi point dia, kalau nampak juru foto bawa tangga ke apa kan, jangan rasa pelik lah. Benda tu biasa kan. Mungkin tak biasa bagi kalangan juru foto yang tak pernah nampak benda tu lah kan. Cuma point dalam, nak berbalik kepada point yang saya nak sampaikan dalam Facebook tu kan, bukan pasal tak profesional kalau tak guna tangga, tapi saya tak ada sebut pun dalam tu. Cuma gambar tu je lah, cuba interpretasi orang tau. Interpretasi orang. Maksudnya yang saya nak sampaikan itu sebenarnya adalah dari segi etika.
pasal profesional fotografer ni kan, ramai siapa-siapa pun boleh mengaku kan dia ada kamera, dia beli kamera pro body, baru setahun belajar dia mampu beli kamera pro body harga RM20,000 RM30,000 kan, dia boleh mengaku tak ada masalah. Pasal profession fotografi ni tak macam doktor, lawyer, engineer ke accountant, dia ada perlu melalui pensijilan atau pengiktirafan khas untuk dapatkan title tu. Macam kalau doktor dia mengaku doktor, I'm a doktor, dia memang dah diiktiraf kan, ada dia punya, saya tak pastilah apa benda ni, certificate ke ataupun benda yang memang mengiktirafkan dia tu sebagai doktor. Lawyer pun sama, dia ada dia punya kelayakan yang boleh digunakan oleh dia untuk mengaku dia sebagai lawyer ataupun doktor kan, I'm a doktor. Dia memang ada kelayakan tu. Tapi kalau jurufoto ni dia tak ada siapa-siapa pun boleh. Maksudnya dia tak ada badan tertentu yang mengawal selia ataupun yang mengiktirafkan yang dia ni adalah pro. Tapi pro ni lebih kepada interpretasi orang lain di atas kita kan. Contohlah kalau kita kata kita profesional kan, tapi janji album siap sebulan, 3 bulan pun tak siap, so pro ke macam tu kan. Lepas tu kita tunjuk gambar yang dalam Instagram cantik-cantik, tapi hasil yang kita sampaikan teruk, lighting hancur, semua tak betul kan. Lepas tu kita kata kita pro, balik-balik cut korup, tak ada backup, datang majlis orang bawa satu body saja kan, confident kan. Pasal ada yang kata saya dah guna body ni, saya dah buat job ni 10 tahun, satu body je okey kan. Okey tu you lucky kan, memang beruntung lah. Beruntung sangat lah kan, pasal ada satu body 10 tahun buat, tak ada masalah kan. Memang you all antara fotografer yang sangat beruntung lah. Sebaik-baiknya datang kena ada 2 body, barulah ni pun mesti ada yang akan kecam kan, ada 2 body baru pro kan. Dia sebenarnya cara bekerja kan, pasal kamera ni bagus macam mana pun kan, kalau dia nak rosak, dia rosak juga. Dia nak jam kan, dia jam. Jadi kita tak boleh kata bawa satu body saya pro okey je kan. Satu bila kamera tu jam dah, kita nak salahkan kamera, takkan kita nak bagi tahu tuan rumah ataupun pengantin tu, minta maaf lah adik, minta maaf lah abang kakak kan, kamera tu problem lah. Dia tak nak dengar benda tu kan, kenapa kau tak buat backup kan. So kalau ada backup, kebarangkalian untuk duduk rosak tu kurang lah kan. So point dia itulah dia kan. Sebenarnya point yang saya nak sampaikan tu kan, dari segi etika bekerja, tu je. Macam ni pun mungkin ada lah yang share dekat sana sini, thread ke apa benda, kata ni nah lagi mengapu nak backup diri dia kan. Itu terpulang lah benda tu kan. Tapi kalau nak type di ruang komen tu bagus lah kan, paling tidak pun meningkatkan algoritma kan. Yalah, apa pun setuju tak setuju tu terpulang kan lah. Okay, ada benda nak share ke, nak kongsi di ruang komen ke, silakan. Okay, jumpa lagi.